Hai, Assalamualaikum dan selamat datang ke NJ TV. Hari ni saya nak buat bubur Ashura Utara yang semestinya mudah dan sedap. Jom kita tengok bahan-bahan dan cara membuatnya. Jom kita masak. Mula-mula kita masak air gula merah dahulu. Dalam periuk, satukan 200 gram gula merah bersama-sama dengan 115 ml air. Masak sehingga semua gula larut dan mendidih. Ketepikan dahulu. Seterusnya, rebuskan 200 gram kacang hijau sehingga empuk. Bila dah empuk, tapis dan ketepikan dahulu. Seterusnya, sediakan 400 gram ubi keledek kuning yang dipotong dadu. Rebus ubi ni sehingga empuk. Tapis dan ketepikan dahulu. Seterusnya, satukan 250 gram tepung beras, 675 ml santan, 675 ml air, 1 sudu kecil garam halus dan kacang sebati. Tapiskan semua adunan santan ke dalam kuali dan satukan dengan semua air gula merah, 100 gram gula halus, daun pandan dan kacang sebati. Bila dah sebati, bolehlah hidupkan api dan masak adunan ni sehingga pekat dengan api sederhana sambil sentiasa dikacau. Bila adunan dah meletus-letus, masukkan 1 cawan jagung tin, ubi keledek rebus, kacang hijau rebus dan gaul sebati. Seterusnya, masukkan potongan 6 biji pisang emas dan gaul sebati. Akhir sekali, masukkan 1 cawan kacang merah dalam tin yang dah dibilas dengan air panas dan gaul sebati. Saya masukkan kacang merah ni akhir sekali kerana kacang merah dalam tin sangat lembut. Bila digaul terlalu lama, kacang ni boleh jadi terlalu hancur. Jika adunan terlalu pekat, boleh tambahkan sedikit air masak dan kacang sebati. Selain daripada bahan-bahan yang saya masukkan dalam video, boleh juga dimasukkan nangka dan pelbagai kekacang lain ikut selera masing-masing. Alhamdulillah, bubur Ashura Utara kita dah siap dan sedia untuk dihidangkan. Saya hidangkan bubur Ashura saya atas daun pisang seperti dalam video. Okeylah, jangan lupa mencuba dan kita jumpa lagi di video-video saya yang lain. Salam satu Muharram, Assalamualaikum dan bye-bye.